Zaman TikTok pun akan berakhir. Tapi kalau generasi Z dengan Alpha ni, dia memang nak pantas. Sebab itu TikTok berjaya. TikTok berjaya sebab dia meraihkan generation. Tak sabar nak tunggu kan. TikTok berjaya sebab generation. Sebab itu ada jugalah baby boomers main TikTok juga, bukan tak main. Cuma dia main tu untuk sekadar tahu, sekadar nak tambah je. Tapi mereka main ni dia nak sebagai income dah. Mereka nampak ini jalan dia secara baik atau buruk dua-dua lah. Income baik kan boleh, income buruk pun boleh tak? Dia memang ada lah tu. Tapi mereka kata sebab itu sekarang ni kalau tanya nak jadi apa? TikTokers, streamers, TikTokers, influencers, freelance. Wah, doktor tak ada lah. Dah tak ada dah. Dulu ni apa? Doktor. Peguam pun jarang dulu. Peguam di tengah-tengah. Masa zaman dulu doktor, saintis, tak tahu saintis buat apa, tak tahu. Jadi ekonomi pun dia tak berterusan. Hari mungkin zaman tu, zaman TikTok pun akan berakhir. YouTube dulu kan. YouTube pun sekarang dah kurang. Dia gini je. Bila masuk VR nanti, TikTok akan berakhir. Habis. Yes. Sebab orang dia tak perlu masuk alam, dia sendiri boleh masuk alam tu. VR ni. Dia TikTok sekejap nanti tengok. Sekarang dah kena kan baru-baru ni dikeluarkan siapa nama? Tesla keluarkan robot. Ada tengok? Siapa? Tesla keluarkan robot. Tesla? Robot. Buat kereta robot. Robot tu sebiji macam manusia dah. Oh, humanoid lah. Humanoid ya. Oh. Ada tak? Ada tak video tu? Ada tak sehari? Sebab sehari. Kalau macam tu dalam cerita Rajanikan betul lah akan menjadi realiti lah. Ya, memang betul. Sebiji Filem robot cerita kan. Maknanya dia sampai dia boleh jatuh cinta.